Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Iyah Fatini binti Afandi akan membentangkan usulan penyelidikan saya yang bertajuk Durasi Perhatian Generasi Z di Malaysia, Analisis Perbandingan Video Pendek TikTok dan Video Panjang YouTube. Penyelidikan ini berakar umbi daripada fenomena media sosial yang kini menjadi medium utama komunikasi, hiburan dan pembelajaran bagi generasi Z, iaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 sehingga 2012. Di Malaysia, kumpulan ini merupakan pengguna internet paling aktif terutamanya di platform TikTok yang menekankan video pendek berasaskan algoritma agresif serta YouTube yang menawarkan kandungan lebih panjang dan mendalam. Isu utama yang ingin dikaji adalah berkaitan durasi perhatian. Terdapat perdebatan akademik tentang sejauh mana format video pendek yang pantas berbanding video panjang yang berstruktur benar-benar mempengaruhi keupayaan fokus pengguna. Walaupun persepsi umum sering mengaitkan Gen Z dengan tempoh perhatian yang singkat akibat pendedahan kepada kandungan pantas di TikTok, kita masih kekurangan data empirikal tempatan untuk membuktikan sama ada ini adalah satu penurunan keupayaan kognitif atau sekadar perubahan corak perhatian. Oleh itu, kajian ini hadir untuk mengisi jurang pengetahuan tersebut. Bagi mencapai matlamat tersebut, objektif umum kajian ini adalah untuk menganalisis perbezaan durasi perhatian Gen Z terhadap kedua-dua platform tersebut. Secara khusus, saya akan mengenal pasti corak penggunaan, mengukur tahap perhatian pada setiap platform, membandingkan perbezaannya serta mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi perhatian tersebut. Selaras dengan objektif ini, hipotesis kajian mencadangkan bahawa terdapat perbezaan signifikan dalam durasi perhatian dengan jangkaan awal bahawa Gen Z menunjukkan durasi perhatian yang lebih pendek terhadap video panjang YouTube berbanding video pendek TikTok. Kajian ini disandarkan kepada dua kerangka teori utama. Pertama, teori kegunaan dan kepuasan yang menjelaskan bagaimana pengguna memilih platform berdasarkan keperluan tertentu seperti maklumat ataupun hiburan. Yang kedua, teori beban kognitif yang digunakan untuk memahami bagaimana jumlah maklumat dalam video pendek atau panjang mempengaruhi keupayaan pemprosesan minda responden. Melalui gabungan teori ini, format video diletakkan sebagai pemboleh ubah bebas manakala durasi perhatian menjadi pemboleh ubah bersandar. Mengenai metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan melalui soalan selidik kendiri. Populasi sasaran adalah Gen Z di Malaysia berumur 18 hingga 26 tahun yang merupakan pengguna aktif TikTok dan YouTube. Saya akan menggunakan taktik persampilan bertujuan dengan saiz sampel antara 150 hingga 200 orang responden yang akan direkrut melalui Google Form. Instrumen kajian dibahagikan kepada 4 bahagian utama yang merangkumi demografi, corak penggunaan, item pengukuran durasi perhatian dan faktor pengaruh dengan menggunakan skala Likert 5 mata bagi menjamin kesahihan data. Prosedur kajian akan dimulakan dengan pembinaan instrumen, diikuti dengan kajian rintis untuk menguji kebolehpercayaan sebelum edaran sebenar dilakukan. Walaupun kajian ini mempunyai kekuatan dari segi fokus perbandingan platform yang spesifik di Malaysia, saya sedar akan kekurangannya seperti pergantungan kepada data laporan kendiri dan reka bentuk kerata rentas yang tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat secara mendalam. Sebagai kesimpulan, kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bermakna kepada bidang komunikasi dan pendidikan serta menjadi rujukan penting bagi pembuat dasar dalam merangka strategi kandungan digital yang lebih berkesan. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.